Korang nampak ni? Inilah masalah kereta yang menggunakan gearbox. Jadi, kalau korang nak senang, baik korang cari kereta yang tiada gearbox. Betul lah tu. So macam korang nampak dekat depan aku ni adalah komponen untuk kereta Mercedes W204. Okay, dia datang kat kita dengan masalah gearbox. Owner komplain dekat kita, dia bagi tahu yang bila dia masuk gear D tak jalan, masuk gear up pun tak jalan, masuk gear N memang confirm dah tak jalan. So bila dia datang dekat kita recommend dekat dia untuk overhaul lah gearbox kereta dia ni. So macam korang nampak dekat depan aku ni, kita dah buka habis, kita dah lerai habis dah untuk gearbox kereta dia ni, dan kita dapati masalah dia tu daripada dia punya o-ring. Macam yang aku pernah cerita dekat korang sebelum ni lah, memang sampai masa dia tu benda ni boleh mengeras. Dan bila benda ni dia mengeras, itulah yang memberikan problem pada gearbox kereta korang tu. Okay, jadi nak tak nak, untuk owner ni kita recommend dekat dia untuk full overhaul terus. Cucilah mana part-part yang boleh cuci dan tukarlah mana part-part yang kita nampak nak rosak. Sebabnya benda ni adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya kerosakan yang lagi teruk pada kereta korang tu. Okay, jadi untuk korang dekat luar sana, jika korang ada apa-apa masalah dengan kereta Continental korang, boleh je datang dekat bengkel kami berhampiran Cyberjaya dan juga Putrajaya Transmart Auto Base.